InsyaAllah kita akan bertemu hari yang terbaik dalam setahun, iaitu pada hari Arafah, hari Selasa ni. So saya nak share dengan korang apa jadual yang kita patut buat untuk hari Selasa ni. Jom. Yang pertama, pastikan korang semua tidur awal sebab kita nak bangun awal pada hari Selasa tu. Bangun solat sunat 2 rakaat ataupun 4 rakaat. Seterusnya, kita bangun sahur dan kejutkan family kita untuk sahur sebab kita nak berpuasa pada hari Arafah. Sebab apa? Sebab Rasulullah kata, siapa-siapa yang berpuasa pada hari Arafah akan diampunkan oleh Allah 1 tahun ke belakang dan 1 tahun ke depan. Kita dapat ganjaran 2 tahun keampunan daripada Allah. Sangat-sangat besar. Jangan tinggal sunnah ni. Yang ketiga, 10 minit sebelum azan subuh, kita sama-sama duduk, berzikir dan bermunajat serta beristighfar kepada Allah. Istighfar yang terbaik adalah Sayyidul Istighfar. Selepas azan subuh, kita sama-sama solat sunat sebelum subuh dan seterusnya kita solat subuh berjemaah. Dan selepas subuh, kita boleh teruskan, siapa yang bekerja boleh teruskan kerja, dan ada masa boleh utamakan bacaan Quran, solat sunat ataupun zikir. Dan zikir yang Nabi ajar kepada kita, yang mana Nabi kata zikir ni adalah zikir-zikir Nabi sebelum aku dan juga aku, iaitu Nabi Muhammad. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan inilah waktunya untuk kita memperbanyakkan doa. Kita doa apa-apa yang kita rasa mustahil, kita doa apa-apa sahaja yang kita nak, mintalah pada Allah. Sebab hari ini adalah hari yang paling baik, hari yang terbesar dan hari yang paling dekat dengan Allah. Waktu yang paling baik di antara semua waktu adalah di antara waktu asar sampai ke maghrib. Waktu tu kalau korang free, korang asingkan diri sekejap, banyakkan berzikir dan banyakkan berdoa. Minta sahaja doa apa-apa dekat Allah. Kita minta doa yang paling mustahil, yang kita rasa tak ada orang yang boleh makbulkan doa kita selain Allah. Itulah yang paling baik. Dan kita akhiri hari kita dengan berbuka puasa pada hari Arafah tu selepas daripada azan maghrib. Semoga kita semua diizinkan Allah untuk bertemu dengan hari Arafah dan beramal di hari Arafah.